Hari ni ada lawak sikit lah. Lawak dan juga kesedaran. Apa dia? Hari ni kita pergi semayang di masjid DJ tadi. Pasal Isyak tadi lah. Balik daripada kampung Tok Beduk. Terus pergi singgah dekat masjid BJ. Dan dalam masa yang sama, sembang dengan satu orang tua Penang. Betul-betul Penang ya. Dia cakap pun memang Haria Penang Haria kan. Yang punya melodi dia tu sebiji lah. Ini pun terbawa ni ni. Kerasukan. Aku ori padi tau, ori padi. Tapi tak apa. Apa yang dia kata? Dia mula-mula dia memang dia sebab aku pun tak pakai pun baju legupah ni kan. Dia tak pakai ni tak apalah. Dia pun kata aku sambil duk pakai kasut kata kali ni memang silap dia kata. Silap apa? Silap dia ambil Nur Ibrahim bila berlakunya isu apabila DAP sound QPAC. DAP dia sound QPAC tentang isu Arab. Dia kata selama kita duk semayang ni, apakah dengan yang ni yang akan aku menghadap dengan Tuhan nanti kata. Dan aku pun terus kata kat dia, betul Quran pun dah kata wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Azhar pakcik lepas kan pakcik untuk nak bertemu dengan Allah nanti ni. Dan dia pun kata aku rasa hang aku dah ada untuk pilihan raya akan datang ni. Sebab aku dah kotakkan tangan aku nak berjumpa dengan Allah. Apabila tak ada satu pun pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan yang nak berlawan dengan puak-puak DAP laknatullah ni, yang mana melanggar akta yang telah pun ditulis dalam kerajaan Malaysia kita yang terbina sekian lama. Tapi itulah, sambil-sambil tu aku pun palun tengah belakang. Tak apa pakcik, kalau mati pun dah bertobat, istighfar hari-hari. Tapi tu dia kata, aku tertarik dengan apa yang sebelum ni disampaikan oleh geng-geng ni lah, geng-geng pencecah-pencecah mereka ni, dia kata. Dan aku pun kata kat mereka, kita macam ni pakcik, tengok orang tu. Kadang-kadang orang tu dia, kalau kita tengok dia bukan Islam, dia kafir, tapi dia tak cakap pun tentang Islam. Dia mempertahankan yang kafir. Tak apalah dia kafir. Tapi yang paling bahaya pakcik, kalau kita terikut dengan dia tu Islam, konon-kononnya keluar pondok lah ke apa semualah, tapi dia mempertahankan yang kafir, yang mana Allah tak bagi tahan. Tu jaga pakcik kata. Dia perangai kafir. Sifat yang dia buat tu sifat Islam. Hak tu bahaya pakcik. Dia pun tengok, kata macam biasa tengok sebelum ni tang mana tau. Aku kata ada tang ni lah, Titi. Dia senyum. Banyak tu. Nak nanti tak lama lah kita ni. No?